campsite. So lagi 2 minit ataupun 1.6 kilometer. So perjalanan masuk ke dalam ni hari ni tengok kenderaan tak berapa banyak. Jadi agak selesa lah juga kita nak menuju ke dalam ni. Jalan dia daripada bawah tadi, daripada daripada Pekan Jelebu nak ke sini. So berlengkok-lengkok. Tadi tak silap daripada Pekan Jelebu nak naik ke sini lebih kurang dalam 30 minit ke 40 minit lah. So kita telah lagi 2 minit lagi nak menuju sampai ke campsite kita. Harap-harap semua urusan dimudahkan, cuaca baik. Yang penting tu lah, cuaca baik masa kita nak set up kemah dengan nak balik nanti. Dan harapkan percutian kita kali ini dipermudahkan urusan semua sekali, insyaAllah. So banyak kat sini pun, dulu kita nak pergi kat sini. Sini sekarang ada Rock Lemon, Kuala Limau Riverside. Kenapa tak pilih situ? Pasal tempat pada tarikh kita nak dah penuh. Rock Lemon campsite ni first lah yang sebenarnya kita nak pergi, tapi disebabkan dah penuh, jadi kita terpaksa cari campsite yang lain. So masa tu Tomorrow Village lah. Tomorrow Village ni pun kalau ikutkan kita booking campsite ni 5 bulan awal. Okay, kita dah nak ni. Okay, dah sampai kita dekat Tomorrow Village campsite. So, kita nak pergi tengok campsite dulu. Abang nak tengok sungai? Tu sungai kakak. Ui. Tengok. Deras juga tu nampak tu. Air dia boleh tahan deras juga. Wah. Gila. Dia ada. Bedsheet. Wah. Amboi. Cepatnya dia pasang kemah. Dia datang-datang je terus kata ni masuk dalam kemah. Untung lah. Kan, express. Okey. Ni kita punya kawan newbie kita. Haji Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Ulu. Ulu mana? Ulu apa? Ulu Jempol. Aduh, kampung esok. Tomorrow Village. Tomorrow Village. Nama esok. Amin tak jumpa pun jelebu-jelebu. Mana tu? Mana? Aku ikut Pekan Jelebu. Kau lalu tak dari Pekan? Ikut Kuala Kelawang, Ziot. Kuala Kelawang. Ya, betul. Dalam harap dah pening. Pening dah Ras. Ini nanti kemah bapak. Ni kemah nombor 3. Nombor 3 sini. Lepas tu nombor 4, 5, ni 6. Amir punya kemah nombor 6 lah. Kemah kita kat sini, tengah-tengah sini. Ya. Yang situ Lan. Ni uncle bapak. Kita turunkan barang-barang dulu, lepas tu baru kita boleh ni. Tengok dia punya sungai pun luas. Selera tu naik. Okey, kita berada di Tomorrow Village campsite. Yes. So kita saja rekodkan cara Amir makan dekat-dekat. So kita ada bukti lah. Dah sedap. Sejak bila ada benda tu? Apa tentatif malam ni? Tentatif malam ni, malam ta'aruf. Ta'aruf, sesi pengenalan Guru diri. disiplin nak bagi ta'aruf. Allah Akbar, ya Allah. Oh ya Rabbi ya Rahim. Topiknya apa topik? Ya. Oh. Baru jadi. Ni apa telur dadah tu?
Ya, telur dadah. Minta apa namanya? Adik, jawab cikgu dia sendiri tanya, Dik. Apa? Ini aktiviti after 40 ke? Hussein ni teacher tau. Teacher ni garang tau. Kalau dekat sekolah ni dia cikgu disiplin. Dekat dalam Dia tak nak makan. Dia malu. Adik, tolong tuangkan letakkan nasi. Zim, Aisyah minta tolong tuangkan. Ara, tolong. Tolong. Okey, tengok gambar. Okey, tengok gambar. Efah, tu gambar. Okey, tengok. Pandang. Sini sana gambar, Dik. Fries. Untuk aunty. Tengok gambar. Okey. Ngam, mantap. Okey. Antara lauk-lauk malam ni yang kita ada dekat meja sana. Meja yang sana tu kita ada laksa. Sorry lah. Kat sini kita ada ayam bakar. Kentang goreng. Kita punya sosis sama nugget sudah habis. Air macam biasalah, green tea. Oh, tuan ni. Ni kita ada telur dadah. Dia jatuh. Sardin. Saya ambil. Tempat lain nanti. Ambil. Kalau yang satu pack tu RM9. Dia tak jatuh nanti tak situ. Ambilkan. Betul Dia nak untung juga. Makan je. Alamak, air dah habis dah. Ha, tu dalam tu yang atas tu. Nak ais sama Gini. Siapa? Mana air dah habis nak? Air dah habis. Ni air masak ada kat sini. Nampak panas-panas buat ni. Kena kicap mudim ni hanya ada di utara je, Mak. Dah ada lain kat sini lah. Yalah, dah bawa balik ke sini. Hari kedua kita di Tomorrow Village Campsite. Okay. Pagi ni kita ada sarapan. Ya. Okey. Okey, geng-geng dah panggil masuk ke dalam. Kita tapi deras air dia pagi ni.
Oh, gambar? Boleh? BKL 2023. 2003. Ingat lagi AK 030. Aku rasa kena pasing ya. Tinggi kan? Tinggi kan? Tinggi lagi. Okey. Jalan. Saya dah lepas. Dia ni ada batu. Kau tak nak naik? Aku. Ni Min. Okey. Saya AK 128. Saya 129. 3. Selamat saya. Saya dah ada anak 2. Saya 4. 5. Saya 2 je. Saya menang. Kami penolak dan penarik ya. Air kelapa juga. Air kelapa, air durian. Ni rakam lagi ke? Ini Tuan Haji Amir. Tuan Haji sekarang anak dah berapa ramai Tuan Haji? Saya ada 2 saja. Jadi Dua yang orang. nombor 2. Ni nombor 2. Saya panggil dia adik. Adik, Yang sebelah tu kekasih hati. kekasih hati. Bye-bye. Puan Hajah. Enjoy. Ni terpaling giling. Oh, yeah. Cikgu, anak dah berapa ramai cikgu sekarang? 5 je. 5 je? Ya. So becoming? 6. Now. Aku tolong jawab. Hilang dah tutup. Ni pun Tuan Haji Azlan. Allahu Akbar. Saya isi Dengan seorang. Hajah. Isi seorang je. Isi seorang. Adik baru? Tak ada, cukup 5. Nisa. Bye-bye. Okey, Nisa perkenalkan diri. Nama saya. Nama saya Siti Zara Adisa. Okey, binti. Muhammad. Muhammad Daus. Yang aku rasa heaven sini lagi. Pasal je lah kita-kita je kan yang ni kan. Seronok. Okey, ni saya punya orang rumah. Ni anak saya nombor 4. Adakah dia akan ada adik? Saya tak tahu. Kena tanya dengan mak dia. Nak adik? Tak nak. Okey.
Safia. Safia. Mari. Hati takut. Meh, baliklah meh. Sedap orang ni. Cakap tengah-tengah. Tengah-tengah. Boleh dipanjangkan lagi, Ini bukit beruang. Perut apa? Perut. Saya 128. Tak ingat. Dia tak ingat. Nombor metrik. Tak ingat. Saya 033 129. Ha, 129. Kaki ni. Kau 59, Pak. Ha? Kau berapa lagi? 129. Kau 59. 159. Ha, aku rasa lah. Aku 33. 150. Jam 198. Aku 033. Kenapa kau cepat pada aku? Dapat ikan ke? Ada ikan ke? Muhammad ke? Aku yang penting belakang bapak aku ingat 9. Itu dah rakam eh? 9. Hai, Sebut je apa? saya Jojo. Saya cikgu bapak. Saya Miki, adik Jojo. 033. Saya Dr. Grey. Dia kena ada nama yang kau tak tahu kan? Nama sosial. Budak-budak aku dah kali. Bisa boleh makan? Awak tak boleh makan lah. Boleh ke? Tak boleh. Nanti awak tak sayang saya. Tolong saya. Tolong saya. Nanti awak tak sayang saya. Tolong saya. Kaki. Kaki ha. Menangis. Satu weh. Ada. Weh, tak warna weh. Ni. Abang dah buang sana. Ish, Manalah boleh kat sini. Adik nak buang apa dik? Buang kat tepi ni dik. Okey, ni kita makan malam ni. Apa Lan nama dia Lan? Durian. Pulut Pulut dengan durian lah. Pulut durian. Ada santan. Gula melaka. Okey. Mari kita. Okey. So ni Okey, kita sahabat. ada pulut. Kita ada gula melaka, Ada santan. santan dicampur dengan garam. Santan campur garam. Okey. Durian. Okey, durian. Jadi kita makan dia. Okey, macam cara nak makan? Kita tidak boleh gaul semua sekali. Jadi bila kita nak makan ni, contoh kita nak ambil durian ni. 3 jari. Okey. Ambil pulut sikit, ambil gula sikit, baru kita gaul. Campurkan sekali Tiga-tiga tu kena ada gabungan santan, gula dengan durian. Lepas tu baru kita Bismillah. Rasa dia tak tahu nak describe dia punya rasa tu Boleh lah. Jadi reviewer. Kau pencen nanti Lan. Kat mana tengah memikirkan. Macam kita makan pulut mangga Thai tu. Macam tu. Tapi ni pulut mangga durian. Gula melaka. Musang King. Kalau pulut ni panas-panas, lagi A lah. Kita kena bungkus santan lebih sikit man. Jadi mana tadi Sebab bila makan dengan nasi, dia tak sticky tau. Tahu tak? Ini umpamanya macam kita makan ni, kita makan macam sewa tapi yang belum ni kan. Awak pakai apa? Kalau macam kat kampung kat Kedah kan, dia makan dalam dulang ramai makan macam tu. Gaul memang gaul betul. Dulang. Memang santan sebiji tak cukup. Dah. Yang ini gambar, yang ini video Kita
Tiga sana tu. Sana okey, freestyle. Satu, dua, tiga. Okey, one more. Pipit. Lagi. Action lagi. Asyik video. Okey, peace yo. Jumpa lagi. Bye. Okey. Jom makan. Kunci kereta kat mana tadi? Oh. Wah, bapak ini orang. Derimba. Pak, air buah tak ada. Jadi tadi aku cakap dengan dia pakai satu. Mana ada arwah baik ada. Mana dia dah kahwin? Dia mana dia dah kahwin? Aku dah kahwin dah. Yalah, bukan masa kau dah kahwin. Mana dia? Lain-lain tu hujan datang tu. Balik pada rumah aku tu dah. Aku ni suruh dia langsung. Air tak ada. Apa yang kau pakai? Okey, insya-Allah. Selamat. Salam. Dia pernah masing-masing.